Para ulama ada membuat satu nazam yang sangat cantik berdasarkan pengalaman Imam Ghazali mencari Lailatul Qadar. Walaupun kaedah ini bukanlah satu bentuk kepastian, tetapi ia mungkin boleh membantu kita untuk memotivasikan diri kita dan menaikkan semangat kita beribadah pada malam-malam jangkaan seperti mana yang dibuat oleh para ulama. Maka saya kongsikan nazam tersebut. Berkata nazim, يا سائلي عن ليلة القدر التي في عشر رمضان الأخير حلتي. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang malam Lailatul Qadar yang berlaku di 10 terakhir Ramadan. فإنها في مفردات العشر تعرف من يوم ابتداء الشهر. Sesungguhnya ia berada di salah satu malam yang 10 itu, iaitu terakhir Ramadan, dan ia dapat diketahui daripada hari permulaan bulan Ramadan. Fabil ahadi wal arba'a it-tasi'ah wa jum'atin ma' thulatha'i sabi'ah. Sekiranya ia bermula pada hari Ahad dan Rabu, maka ia malam ke-9, itu malam ke-29. Dan sekiranya ia bermula dengan Jumaat dan Selasa, maka ia malam ke-27. Wa in bada bil khamisi fal khamisah wa in bada bis sabati fal thalisah. Dan sekiranya ia bermula pada hari Khamis, maka ia malam ke-25. Dan sekiranya ia bermula pada hari Sabtu, maka ia malam ke-23. Wa in bada bithnaini fahiyal hadi hadha anis sufiyyati zuhadi. Dan sekiranya ia bermula pada hari Isnin, maka ia malam ke-21, dan ini dinukilkan daripada ahli-ahli sufi yang zuhud. Dan berdasarkan nazam ini, kebarangkalian besar pada tahun ini malam Lailatul Qadar adalah pada malam yang ke-25. Tapi kita usahalah pada setiap malam. Cuma mungkin dengan nazam-nazam seperti ini atau petua-petua seperti ini, kita dapat sentiasa meningkatkan motivasi dan semangat kita untuk sentiasa berusaha memulihkan 10 malam terakhir Ramadan. Semoga bermanfaat.